Fikir secara logika. Okey, tujuan box ni bukanlah untuk korang isi sekali dengan root, sekali dengan mesin, tapi tujuan dia memang untuk korang cabut, korang isi mesin saja. Memang tak ngah lah kalau korang isi sekali dengan root. Jadi kita cabut dulu. Tapi untuk root ni sedap juga bunyi clicker dia pada screw reset dia. Ini root daripada Hasamo Shinkai. Ini tengok dia punya bekas dia ni. Bekas dia ni memang ngam-ngam kau nak isi mesin spinning. Lepas tu ngam-ngam juga kalau kau nak isi mesin BC macam aku tunjuk sekarang ni lah. Okey, lepas tu aku suka dengan box ni, material dia keras. Kalau jatuh kat mana-mana pun ataupun ada orang campak kena batu pun tak ada masalah untuk box ni. Tengok dia punya dalam dia material ada spine. Atas dengan bawah dia ada spine. Jadi kau tak payah risau lah dah. Jadi kepada yang berminat, yang aku pilih ni saiz yang paling kecil sekali sebenarnya. Tapi ngam-ngam lah untuk mesin saiz bawah daripada 201 ataupun saiz 301 pemuat lagi. Kalau mesin spinning tu sampai saiz 5000 pemuat lagi. Jadi yang berminat dengan box ni boleh dapatkan pada video. Link aku isi kat bawah.